Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syed Muhammad Fayyad bin Syed Najib, nombor matrik 079252. Hari ini saya akan membentangkan tentang pengenalan. Terapi perilaku kognitif atau dikenali sebagai CBT, Cognitive Behavior Therapy, merupakan satu bentuk terapi psikologi yang terkenal dan banyak digunakan dalam bidang kaunseling moden. Terapi ini menekankan hubungan antara pemikiran, perasaan dan tingkah laku dalam membentuk pengalaman manusia. CBT biasanya dilakukan melalui sesi pembincangan bersama konselor atau pakar psikologi bertujuan untuk membantu individu mengenal pasti dan mengubah corak pemikiran negatif serta tingkah laku yang tidak adaptif. Terapi ini terbukti berkesan dalam merawat pelbagai gangguan emosi dan psikologi seperti kebimbangan, kemurungan, fobia, gangguan obsesif atau kompulsif, OCD dan gangguan pemakanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin berkongsi tentang tokoh utama di sebalik perkembangan terapi CBT, iaitu Aaron Beck. Dr. Aaron T. Beck dikenali sebagai bapa moden, iaitu bapa CBT. Beliau merupakan seorang sekretari dari Amerika Syarikat yang sangat berpengaruh dalam dunia psikologi. Pada sekitar tahun 1960-an, beliau telah membangunkan pendekatan Cognitive Behavior Therapy atau CBT. Apa yang menarik, CBT mula membentuk idea semasa beliau mengendalikan pesakit kemurungan. Daripada kajiannya, beliau mendapati bahawa ramai pesakit kemurungan atau fikiran negatif automatik. Contohnya, saya gagal atau saya tidak berguna. Fikiran-fikiran ini mempengaruhi emosi dan tingkah laku mereka secara berterusan. Berdasarkan penelitian itu, Beck membina teori bahawa pemikiran seorang sangat mempengaruhi perasaan dan tindakannya. Jika fikiran dapat diubah, maka emosi dan tingkah laku juga boleh berubah ke arah yang lebih positif. Inilah asas kepada CBT. Secara keseluruhannya, pemikiran Dr. Aaron Beck telah mengubah pendekatan psikologi moden dan terapi kaunseling. Beliau bukan sahaja mencipta pendekatan baru, tetapi ia juga membuka jalan kepada rawatan yang lebih berkesan dan berstruktur dalam bidang kesihatan mental. Sekian sahaja perkongsian saya. Terima kasih. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Buhari, nombor matrik 076361. Pada hari ini saya akan menerangkan tentang konsep utama dan juga pegangan utama dalam terapi tingkah laku kognitif CBT. Okay, yang pertama adalah hubungan antara pemikiran, emosi dan juga tingkah laku. CBT ini juga berpandangan bahawa tingkah laku dan emosi seseorang sangat dipengaruhi oleh pemikiran mereka. Apabila seseorang mempunyai pemikiran negatif atau tidak rasional, ia akan menghasilkan perasaan yang negatif seperti sedih, cemas atau marah yang akhirnya membawa kepada tingkah laku yang bermasalah. Oleh itu, mengubah pemikiran yang tidak rasional akan membantu memperbaiki emosi dan juga tingkah laku klien. Yang kedua adalah pemikiran automatik. Pemikiran automatik ini ialah reaksi pemikiran spontan terhadap suatu situasi. Dalam CBT, pemikiran ini sering sekali negatif dan juga tidak realistik. Contohnya, apabila seseorang gagal dalam ujian, pemikiran automatik mungkin berubah, iaitu saya memang bodoh. Itu contoh untuk seseorang yang gagal dalam pemikiran automatik. CBT juga membantu klien untuk mengenal pasti, mencabar dan juga menggantikan pemikiran ini dengan pemikiran yang lebih seimbang dan juga logik. Yang ketiga, kepercayaan teras dan kepercayaan perantaraan. Kat sini juga ia memberi fokus kepada kepercayaan teras, iaitu core belief, yang merupakan pandangan asas tentang diri orang lain dan juga dunia. Contohnya, saya tidak berharga atau orang lain tidak boleh dipercayai. Kepercayaan ini juga berkembang sejak zaman kanak-kanak dan mempengaruhi pemikiran harian klien. CBT juga membantu klien untuk mengenal pasti kepercayaan ini dan juga mengubahnya secara sistematik. Untuk yang keempat, persekitaran kognitif. Ini adalah teknik utama dalam CBT yang bertujuan untuk mencabar dan mensekutu semula pemikiran negatif atau tidak rasional. Klien dilatih untuk melihat bukti terhadap dan menyokong sesuatu pemikiran serta membina pemikiran alternatif yang lebih realistik. Untuk kita pergi pada pegangan utama pula. Pegangan utama adalah pemikiran yang mempengaruhi perasaan dan juga tingkah laku. Untuk kita lihat, CBT berasaskan andaian bahawa pemikiran cognition mempunyai pengaruh yang lebih besar terhadap perasaan dan juga tingkah laku manusia. Oleh itu, jika seseorang tidak dapat mengubah cara mereka berfikir, mereka juga boleh mengubah cara mereka merasa dan juga bertindak. Kedua adalah masalah psikologi berpunca daripada pemikiran yang tidak adaptif. CBT juga memegang pandangan bahawa emosi negatif dan tingkah laku bermasalah punca daripada pemikiran yang tidak rasional atau terpesong. Oleh itu, CBT juga berusaha membetulkan pemikiran tersebut. Yang terakhir adalah fokus kepada masa kini dan juga masalah semasa. CBT juga tidak terlalu menekankan pengalaman lampau, tetapi lebih kepada apa yang berlaku sekarang dan bagaimana klien boleh mengubah corak pemikiran dan juga tingkah laku mereka untuk berfungsi dengan lebih baik dan juga untuk kehidupan seharian. Itu saja untuk pegangan utama dalam CBT dan juga konsep utama terapi tingkah laku kognitif, iaitu CBT. Seterusnya saya akan serahkan kepada pembentang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zaki Aisar bin Muhammad Zaidi, nombor matrik 077781. Pada hari ini, saya akan membentangkan satu teknik daripada CBT. Agaknya, apa satu teknik CBT dia? Tadi, saya terangkan satu teknik daripada CBT ini. Satu teknik ini yang dipanggil Cognitive Restructuring, iaitu penyusunan semula pemikiran. Penyusunan semula pemikiran ini adalah mengenal pasti, mencabar, menggantikan pemikiran yang negatif atau tidak rasional kepada pemikiran yang lebih realistik dan juga positif.
Perkara ini juga secara tidak langsung, kaunselor juga akan mengenal pasti masalah klien, mencabar pemikiran klien tersebut, menggantikan pemikiran yang negatif dan tidak rasional itu kepada pemikiran yang lebih positif dan juga rasional. Agaknya, ada tak contoh untuk menerangkan lagi teknik ini? Okey, contoh dia macam ni. Contoh, klien akan mengatakan diri dia akan gagal untuk selamanya dan kaunselor akan menyusun sumela dan juga mencabar pemikiran daripada klien itu dan membantu dia mendengar suara hati dia. Suara hati tersebut ada dua, iaitu suara negatif dan suara positif. Dengan itu, klien akan mula sedar dan mula berfikir dengan cara yang lebih positif agar diri dia tidak akan gagal untuk selamanya. Kemudian saya akan menerangkan teknik kedua, iaitu behavioral experiment, di mana definisi dia ialah satu teknik intervensi dalam terapi kognitif yang digunakan untuk menguji kepercayaan atau andaian klien melalui pengalaman secara langsung. Tujuan utama eksperimen ini adalah untuk menguji kepercayaan negatif automatik yang dimiliki oleh klien. Kepercayaan ini selalunya timbul secara spontan apabila seseorang berdepan dengan situasi tertentu. Selain itu, eksperimen ini juga bertujuan untuk menjana pengalaman yang baru yang secara langsung dapat mencabar andaian-andaian lama yang tidak realistik dan tidak membantu. Akhir sekali, melalui proses ini, klien akan didorong untuk membina fleksibiliti kognitif, iaitu kepercayaan untuk berfikir dengan lebih terbuka dan melihat sesuatu situasi dan perspektif yang berbeza. Langkah-langkah pelaksanaan. Pertama sekali, kaunselor dan klien akan mengenal pasti kepercayaan atau andaian yang ingin diuji. Contohnya seperti orang akan menilai saya jika saya bercakap di halayak ramai. Setelah itu, satu bentuk eksperimen akan dirancang berdasarkan situasi sebenar yang berkaitan dengan kepercayaan tersebut. Langkah ketiga ialah melaksanakan tingkah laku yang telah dirancang itu dalam dunia nyata, seperti berucap dalam kumpulan kecil. Semasa eksperimen berlangsung, klien akan membuat pemerhatian dan catatan tentang apa yang sebenarnya berlaku. Akhir sekali, klien dan kaunselor akan membuat refleksi bersama-sama. Adakah hasil eksperimen selari dengan jangkaan awal atau sebaliknya? Di sinilah berlaku proses pembelajaran dan perubahan pemikiran. Satu contoh eksperimen tingkah laku. Sebagai contoh, mari kita lihat satu situasi klien. Kepercayaan yang dimiliki oleh klien ialah, kalau saya bercakap dalam satu kumpulan, semua orang akan fikir saya bodoh. Ini merupakan satu bentuk kepercayaan negatif automatik yang timbul apabila klien membayangkan dirinya berinteraksi dengan orang lain. Jadi, eksperimen yang dirancang bersama kaunselor ialah, klien diminta untuk bercakap selama 1 hingga 2 minit dalam satu kumpulan kecil. Selepas itu, klien diminta menilai sendiri respon dan reaksi daripada ahli kumpulan tersebut. Hasilnya, tiada pun respon negatif yang diterima. Malah beberapa orang dalam kumpulan itu menyokong pandangan klien dan memberi respon yang positif. Ini menunjukkan bahawa kepercayaan awal klien adalah tidak tepat dan hanya berdasarkan andaian semata-mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Hakim bin Ahmad Razan, nombor metrik 079616. Jadi untuk kelebihan CBT yang pertama ni ialah melatih klien untuk menyembuhkan diri sendiri. Yang pertama, mengajar kemahiran menolong diri sendiri. Klien boleh menggunakan kemahiran ini di luar sesi terapi. Yang kedua, mengenal pasti corak pemikiran dan tingkah laku negatif, tapi dengan bantuan ahli terapi lah. Yang ketiga, mempelajari strategi mengubah corak negatif. Diterapkan secara praktikal dalam kehidupan seharian. Klien menjadi ahli terapi kepada diri sendiri. Menurut Dr. Baker, klien dibimbing untuk mengurus gejala secara kendiri. Dan yang keempat, memperdayakan klien untuk berdikari. Dan yang diajar boleh diaplikasikan tanpa kehadiran ahli terapi. Jadi itulah saja kelebihan CBT yang pertama. Kita terus kepada slide seterusnya. Baik, jadi untuk kelebihan kedua ialah kelebihan CBT itu berasaskan bukti. CBT ialah rawatan berasaskan bukti. Ia banyak dikaji dan diuji melalui ujian klinikal, berasal dalam pelbagai gangguan kesihatan mental seperti kemurungan, gangguan obsesif kompulsif OCD, gangguan tekanan selepas trauma PTSD dan lebih berkesan lah berbanding psikoterapi lain. Sebagai contoh, terapi psikodinamik. Pengarah Baker Institute for Cognitive Behavioral Therapy menyatakan CBT ialah amat praktikal, berorientasikan tindakan berasaskan bukti. Jadi keberkesanan diakui pakar dan kajian telah terbukti berkesan dalam berbagai konteks rawatan kesihatan mental. Jadi itulah saja untuk kelebihan kedua CBT, iaitu berasaskan bukti. Kita pergi ke slide seterusnya. Jadi untuk kelebihan CBT yang ketiga ialah dilakukan dalam tempoh masa yang singkat. Tempoh terapi yang singkat biasanya berlangsung antara 12 hingga 20 sesi, sumber daripada National Institute of Mental Health. Ia juga memberi hasil dengan cepat. Klien boleh melihat perubahan dalam tempoh yang singkat. Jadi kelebihan jangka pendek ini, menurut Dr. Baker, sifat jangka pendek CBT adalah satu kelebihan yang penting. Ia juga intervensi yang sangat efisien. Penambahbaikan boleh dicapai dalam masa singkat. Sangat sesuai untuk gejala akut seperti serangan panik, kebimbangan melampau dan sebagainya. Kita terus pada slide seterusnya untuk kelebihan CBT. Untuk kelebihan CBT yang terakhir ni ialah lebih fokus pada masa kini, iaitu ia berbeza daripada terapi
psikodinamik. CBT menumpukan pada isu semasa bukan masa lalu, fokus pada masalah terkini klien iaitu mengenal pasti corak pemikiran dan tingkah laku negatif yang sedang berlaku. Minat serta perubahan secara langsung, ahli terapi membantu klien mengubah corak negatif sekarang, bukan hanya memahami puncanya. Pandangan Dr. Aaron Beck bukan Aaron Baker, namun sebenar pengasas CBT ialah tentang masa kini, fokus pada perubahan pemikiran dan tingkah laku semasa, proses kerjasama ahli terapi dan klien bekerjasama untuk mencapai matlamat hidup dan meningkatkan kualiti kehidupan. Dan itulah saja kelebihan-kelebihan CBT daripada saya. Kemudian saya akan menerangkan tentang limitasi CBT. Walaupun terapi tingkah laku kognitif atau CBT sangat berkesan dalam menguruskan simptom seperti kebimbangan dan kemurungan, namun ia kurang sesuai untuk menangani isu-isu emosi yang lebih mendalam seperti konflik hubungan atau krisis identiti. Ini kerana CBT lebih tertumpu pada pemikiran dan tingkah laku semasa dan tidak begitu mendalami akar emosi yang lebih kompleks. Bagi isu seperti ini, terapi berpusatkan individu atau terapi berasaskan keterikatan attachment based therapy dilihat lebih sesuai kerana pendekatannya lebih menyeluruh dan memberi ruang kepada penerokaan emosi serta hubungan peribadi. Salah satu kritikan terhadap CBT ialah ia boleh dirasai seperti menolak atau mengetepikan emosi seseorang. Ini kerana CBT memberi tumpuan utama kepada mencabar pemikiran yang tidak membantu dan kurang memberi ruang kepada individu untuk benar-benar menyelami emosi mereka. Akibatnya, sesetengah individu terutamanya mereka yang mengalami emosi yang sangat kuat atau pernah melalui trauma mungkin merasakan bahawa pengalaman dan perasaan mereka tidak benar-benar diiktiraf dalam sesi terapi. Walaupun CBT mempunyai kadar kejayaan yang tinggi, namun ia yang tidak semestinya sesuai untuk semua orang. Ada individu yang mungkin suka untuk melibatkan diri secara aktif dalam proses CBT, terutamanya mereka yang menghadapi kesukaran mengekspresikan pemikiran atau emosi mereka. Dalam kes seperti ini, pendekatan terapi yang berbeza mungkin lebih sesuai untuk membawa kepada perubahan yang lebih bermakna dalam diri individu. Kembali dengan saya dalam latar belakang kes. Latar belakang kes dalam kajian ini, Adib merupakan seorang pelajar di sebuah sekolah berasrama penuh. Sejak awal persekolahan, Adib sering menjadi sasaran budi oleh rakan sekelasnya, iaitu Iqbal. Kes bullying tersebut berlaku dalam pelbagai bentuk, termasuk bertumbuk, sindiran serta umputan secara fizikal dan juga emosi. Kejadian ini juga berlarutan selama beberapa minggu yang menyebabkan Adib menjadi seorang pendiam, kerap termenung dan menunjukkan penurunan dalam prestasi akademiknya. Dan setelah disiasat oleh pihak warden, mendapati bahawa Iqbal memang telah membuli Adib secara berterusan. Iqbal kemudian dimarahi oleh warden dan diberi amaran keras. Namun begitu, selepas insiden tersebut, Iqbal mula menunjukkan perubahan tingkah laku. Dia menjadi mudah marah, sering menyendiri dan menunjukkan tanda-tanda rasa bersalah serta keliru dengan perbuatannya. Dan warden juga mengambil inisiatif untuk merujuk Iqbal ke unit kaunseling sekolah bagi membantunya mengurus emosi dan juga memahami kesan perbuat ke atas perbuatannya. Dalam sesi kaunseling tersebut, kaunselor menggunakan pendekatan terapi tingkah laku kognitif iaitu CBT untuk membantu Iqbal mengenal pasti fikiran negatifnya, mengubah corak pemikiran yang tidak rasional dan membina kemahiran kawalan diri serta empati terhadap orang lain. Sekian daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ish, mesti best dapat belanja tengok kaunseling hari ni. Ush, aduh dah baru pula main kelas ni. Macam best setiap dia tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Ya. Lawa tak? Mesti lah. Mahal ni beli kot. Dia yang baru ke? Ya. Nak pinjam boleh? Tak boleh. Bapak aku tak bagi. Ha? Bapak aku tak bagi. Salah! Bapak aku tak bagi. Ha? Bagi jangan. Tak, janganlah. Bagi ya! Janganlah, tu aku punya. Ni.
Oh ya. Tadi kau best tak kelas tadi? Mesti lah kelas teknik kaunseling kan. Dah belajar benda ni aku ingat. Banyak gila belajar tadi. Oh. Sampai tak ingat lah. Dah adik, aku buat dulu lah. Oh ya, nak balik dah? Habiskan dah ni. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Salam. Biasanya malam ni gelap pula. Macam malam lain. Oi, budak baru. Ya, apa? Seorang ke? Seorang je. Kenapa? Mana member kau? Tak ada. Semua tak nak kawan dengan aku. Oish, kesian aku dengar. Boleh tak sikit air tu? Dah sedap ke? Sedap? Ambil lah. Tapi tak boleh. Aku beli ni. Asal lah. Aku Beli sikit mahal je. ni. Dah nak habis tu. Tak boleh. Boleh tak? Aku kerja. Boleh tak boleh? Tak boleh. Boleh tak boleh? Jangan lah. Boleh tak boleh? Jangan lah. Biar aku. Asal? Tadi tab aku kau tak bagi balik. Asal? Tab aku tadi. Lepas tu kau ambil ayah aku. Asal? Apa lagi kau ni? Aduh. Sakit lah. Habis-habis kau. Weh, kau apa dia? Weh, Janganlah. apa weh? Aku bawa kau kat mana? Sini je malam ni. Budak-budak tak ada buat hal lah. Aku bawa kau kat Wadin. Bawa sini lah. Aku hantar kat Wadin. Cikgu. Ni, ada kabel cikgu. Ha? Apa? Boleh? Dia boleh cikgu? Dia boleh. Ya. Kat mana? Tak ada. Kat kelas tadi cikgu? Tak ada. Baru tadi cakap tak ada budak buat hal. Dah lah saya ada banyak kerja. Teknik kaunseling, KK lagi. Dah. Jumpa guru kaunseling. Jom. Tak minat aku. Jom. Tak payah cakap. Saya kena bawa awak jumpa kaunselor kak. Ya, aku apa jumpa saya kaunselor pula? Astaghfirullahalazim. Awak ni pelajar tau. Ya tu? Awak kena belajar didik diri awak. Awak kena ikut apa yang baik, apa dan bukan benda yang buruk. Sebab apa je aku? Saya tahu awak tak ada buat benda yang tak baik, tapi saya tahu ada masalah kat diri awak. Saya rasa awak kena jumpa kaunselor lah. Boleh tak? Tengok aku macam mana aku? Yelah. Nak jumpa kaunselor pula. Malas lah jumpa kaunselor. Itu lah, dia paksa orang kata apa, sepele lah jumpa kaunselor. Sebab apa ada masalah kan. Ni ke bilik kaunselor? Assalamualaikum. Ya, masuk. Oh, Iqbal. Boleh duduk dulu. Awak yang warden cerita tu kan? Ya saya. Duduk. Saya aku. Okay, Iqbal. Awak selesa tak ni? Saya aku. Duduk elok-elok. Okay, awak selesakan diri dulu. Relax dulu. Okay. Okay, sebelum tu, sebelum kita mulakan sesi kaunseling ni, saya ada beberapa borang lah nak bagi dekat awak. Okay. Jadi awak boleh isi, awak boleh baca dulu. Ni borang dia Iqbal. Cuba awak baca tengok lah. Ni Iqbal pen. Awak boleh isi. Awak boleh baca dulu. Baca dengan teliti. Sekejap saya tengok dulu. Okay, Iqbal. Maksudnya bila awak tanda je borang ni, awak setujulah untuk menjalani sesi kaunseling dengan saya. Jadi bila saya rujuk dalam fail awak ni, awak dulu seorang pelajar yang bagus. Tapi disebabkan awak mempunyai beberapa masalah tingkah laku, sebab tu awak ada kat sini hari ni. Betul Okey Iqbal, saya tengok dalam fail ni nama penuh awak Muhammad Iqbal bin Buhairi, betul? Betul. Awak asal mana?
Asal Selangor. Asal Selangor. Selangor kawasan mana? Kawasan Ceras. Ceras. Sama lah kita. Oh, sama lah. Okey. Seterusnya, sebelum kita mulakan sesi kaunseling ni, saya nak ceritakan sedikit lah tentang perstrukturan kaunseling ni. Yang pertamanya, setiap sesi kaunseling ni akan dijalankan selama 30 hingga 45 minit. Yang seterusnya, setiap apa saja yang kita cakap, hanya kita dua je yang tahu. Maksudnya, setiap maklumat yang awak beri kepada saya takkan bawa keluar daripada bilik ni. Dan juga setiap maklumat yang awak beri, kita akan rekod lah. Kita akan rekod. Kaunselor juga ada akta-aktanya sendiri, Akta 580, iaitu akta kerahsiaan lah. Kami tidak boleh suka-suka menyebarkan maklumat klien kami kepada orang yang tak berkenaan. Awak juga boleh membatalkan sesi kaunseling ni pada bila-bila masa. Bukan saja awak, saya pun boleh batalkan sesi kaunseling ni pada bila-bila masa. Faham setakat tu? Faham. Okey. Jadi saya akan terangkan pula untuk peranan saya lah. Jadi peranan saya dalam sesi kaunseling ni ialah sebagai facilitator lah, ataupun pembimbing awak. Saya akan bantu awak ni dalam proses mengenal pasti masalah dan mencari jalan penyelesaian yang sesuai dengan nilai dan matlamat hidup awak. Yang keduanya, saya juga akan jadi pemberi sokongan emosi. Saya akan sediakan ruang yang selamat dan tidak menilai awak untuk meluah apa saja perasaan dan emosi awak kepada saya. Awak selesa ke? Selesa. Okey. Seterusnya, peranan awak terhadap saya pula. Awak perlulah bersikap jujur dan terbuka, iaitu maksudnya awak digalakkan untuk kongsi maklumat ni secara jujur dan terbuka untuk bantu saya faham apa masalah awak yang awak alami ni. Yang keduanya, awak perlu bekerjasama lah dengan saya, iaitu awak perlu tunjukkan komitmen dan kerjasama dalam menjayakan proses kaunseling kita ni. Seterusnya, awak juga bertanggungjawab terhadap perubahan diri. Sebab apa? Sebab awak memainkan peranan yang utama dalam melaksanakan perubahan yang dibincangkan dalam sesi kaunseling kita nanti, untuk mempraktikkan teknik yang kita dah belajar, yang kita akan belajar dalam sesi kaunseling kita yang akan datang nanti. Okey, setakat ni awak faham Faham. Okey, baik. Terima kasih, Iqbal. Okey, Iqbal, jadi untuk sesi kaunseling kita yang pertama ni, saya akan gunakan teknik CBT lah. Dalam CBT ni ada beberapa teknik. Jadi teknik yang saya akan gunakan kepada awak ini ialah penyusulan semula pemikiran lah. Jadi apa tujuan dia? Tujuan dia ialah untuk mengenal pasti, mencabar dan menggantikan pemikiran negatif atau tidak rasional dengan yang lebih realistik dan positif. Baik, faham Faham. Okay, sekarang ni saya nak minta awak relaxkan diri dulu. Okay. Duduk tegak-tegak. Pejamkan mata. Pejam mata. Kita tak buat belik-belik, jangan risau. Baik. Okay. Sekarang saya nak awak dengarkan dua suara hati dalam diri awak. Satu negatif dan satu rasional. Baik. Okey, Iqbal, sekarang cuba awak selami dalam diri awak. Apa yang awak rasa? Saya rasa ada suara. Suara apa? Suara macam suara negatif. Okey, sekarang saya nak awak dalami suara negatif tu. Tak ada apa pun. Orang yang kau bully tu tak sakit pun. Siapa suruh lemah sangat? Kau kan kuat. Kau patut bully dia lagi. Biar dia rasa. Kau kan kapla dekat kawasan ni. Awak okey tak, Iqbal? Okey, ya. Okey. Sekarang awak relax dulu. Awak betulkan posisi awak duduk dan awak tarik nafas. Okey. Sekarang selepas awak selami perasaan awak yang tadi tu, saya nak awak pejamkan mata semula. Kita buat macam tadi pula. Tapi kali ni saya nak awak cuba selami perasaan yang lebih baik, perasaan yang tenang, yang buatkan awak gembira. Baik.
Aku ni asyik nakal je. Selalu ambil barang orang, ambil air orang. Mak ayah aku marah ke tak aku buat macam ni? Mesti dia orang kecewa dengan aku. Lepas tu aku rasa aku ketua. Dari semua orang tak patutlah aku buat macam tu. Semua sama je. Alangkah baiknya kalau aku berkelakuan baik dengan semua. Mesti semua happy. Aku rasa aku kena buat macam tu lah. Baik. Iqbal, awak okey tak? Ni, saya ada tisu tak air mata tu. Saya Okey Iqbal, jadi kita dah lakukan teknik pertama tadi. Jadi selepas awak melakukan teknik pertama tadi, apa yang awak rasa? Saya rasa macam Awak rasa lebih baik ya? lebih baik. Jadi kita okey Iqbal, jadi untuk teknik kedua ni ialah eksperimen tingkah laku. Tujuannya adalah untuk menguji secara langsung sama ada pemikiran negatif awak ni betul ke tak melalui tindakan awak. Okey, jadi sekarang ni awak bayangkan saya sebagai awak punya cikgu lah. Okey, baik. Jadi pertamanya saya nak tanya dulu, kenapa awak buat macam ni? Sebenarnya tu saya buat benda ni semua ada sebab. Sebab pertama, saya rasa saya nak dipandang tinggi oleh semua orang. Dan juga saya nak semua orang hormat saya. Tapi Iqbal, sebenarnya kalau kita buat baik pada orang pun, kita masih lagi boleh dipandang tinggi. Kita masih lagi boleh dihormati oleh kawan-kawan serta cikgu-cikgu kita. Faham? Jadi Iqbal, awak tak rasa bersalah ke dengan apa benda yang awak buat ni? Saya rasa bersalah itu. Sebab saya tahu benda ni salah. Saya tak patutnya bully junior saya macam tu. Dan sekolah ni pun ada peraturan kan. Betul. Dan saya pun mula sedar apa yang saya buat ni semuanya tak betul. Lepas tu saya InsyaAllah saya akan minta maaf kat dia balik lah. Bagus Iqbal. Jadi saya harap awak takkan ulangi lagi lah apa yang awak buat sebelum ni. Baik. Okey Iqbal, jadi kita dah selesai lah untuk sesi kaunseling kita pada kali ni. Jadi saya nak buat sedikit rumusan ke atas awak lah. Jadi masalah utama awak ni adalah bully lah. Awak bully rakan sekolah awak. Dan setelah kita melakukan beberapa teknik tadi, tapi saya hanya gunakan dua sajalah teknik ke atas awak, iaitu teknik penyusunan semula pemikiran dan teknik eksperimen tingkah laku. Okey. Jadi saya memang nampaklah sedikit perubahan ke atas awak selepas kita lakukan sesi kaunseling ni, dan nilai dan pengajarannya adalah awak tak sepatutnya lah membuli rakan awak, dan awak sepatutnya menghormat lah guru-guru di sekolah dan sebagainya. Seterusnya dan ini saya punya harapan ke atas awak lah. Saya harap awak boleh berubah dan teruskan belajar. Ingatlah, awak masih muda, banyak lagi benda yang awak perlu teroka pada masa hadapan. Jadi saya harap saya tak jumpa awak lagi, dan kalau saya jumpa lagi, tu maknanya awak ada masalah lain lah. Faham Iqbal? Faham. Terima kasih. Cikgu, saya minta dulu tu. Sebelum tu boleh tunggu kejap tak? Saya ada sesuatu nak tunjuk kat awak. Ya ke? Apa tu? Duduk kejap. Okey, masuk. Iqbal, awak kenal tak ni siapa? Kenal. Tapi kenapa tengok dia? Tak apa. Awak duduk. Okey, sekarang ni sebenarnya awak berdua ni adik-beradik.
awak tengok sendiri.